Hari ini kita telah mengadakan perbincangan di antara parti-parti politik, NGO-NGO, orang-orang perseorangan dan semula suara bersetuju untuk mengadakan himpunan bagi membantah kenaikan harga minyak. Himpunan ini akan diadakan pada 5 hari bulan April jam 3 petang berhadapan Sogo jam 3 petang. Ramai tokoh-tokoh hebat-hebat akan bercakap dan akan memberi pandangan dan meluahkan perasaan mengenai dengan kenaikan harga minyak, petrol ke diesel ke, yang memang luar biasa, yang paling tinggi dalam dunia. Negara yang tak ada minyak pun lebih murah minyak daripada kita. Maka kita akan adakan perhimpunan. Saya tak nak cakap panjang. Saya nak ajak rakyat semua keluar. Semua keluar. Kalau kita nak bela diri kita, nak bela rakyat, rakyat sendiri kena turun beramai-ramai. Saya hanya nak bercakap melalui pesanan video TikTok ini. Dulu waktu harga minyak naik 2 sen, 5 sen. Ingat tak apa Anwar Ibrahim cakap? Ini kerajaan bangang. Ini tak boleh harap. Kita ada minyak. Kenapa harga mahal? Tapi sekarang dia menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba negara yang ada minyak macam kita lebih mahal daripada negara yang tak ada minyak. Ini bukan kerajaan bangang. Ini kerajaan babi. Ini kerajaan haram jadah. Saya minta rakyat Malaysia, jom bersama-sama kita bertemu 5 hari bulan depan Sogo nanti. Saya juga akan turut berucap. InsyaAllah nostalgia perjuangan tahun 70-an, 80-an bersama dengan Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri sekarang akan kembali berkomandan demi kerana perjuangan rakyat. InsyaAllah jumpa di bulan 3 petang depan Sogo. Terima kasih. Himpunan ini dinamakan Himpunan Membantah Kenaikan Harga Minyak. Minyak itu petrol, diesel terutamanya, dan kaitan dengan tekanan terhadap kehidupan rakyat dari segi kos sara hidup. Punca diesel naik, semua berjangkit, dan sekarang ini rakyat dalam keadaan tekanan. Ini perhimpunan. Tolong rakyat keluar beramai-ramai. Jadilah bangsa seperti negara-negara lain. Saya tak nak cakap lebih daripada itu. Kalau nak dengar ucapan apa yang saya nak luah, datang 5 hari bulan jam 3 depan Sogo. Terima kasih.